Ayah, masak apa tu? Memandangkan dalam peti ada lagi cendawan, hari ni kita masak cendawan tumis belacan. Resepi ni sangatlah mudah dan cepat je nak buat. So, mula kita tumbukkan bawang besar, bawang putih, cili padi, belacan bakar dan kita tumbukkan secara kasar je. Bila dah siap, kita panaskan minyak. Kita tumiskan bahan tadi sampai dia naik bau dan bawang dan cili tu masak. Lepas tu masukkan carrot dan kita masakkan seketika. Lepas tu kita masukkan sedikit air dan kita masakkan seketika sampai carrot tu agak lembut. Boleh masukkan cendawan, kita perasakan dengan garam dan masakkan seketika sampai dia sebati. Bila semua dah masak, dah rasa pun dah sebati, makanan siap untuk dihidangkan. Cendawan tumis belacan ni sangatlah sedap bila kita combine makan dengan nasi. Ada rasa pedas, masin dia just nice, manis dari carrot tu blend sangat rasa dengan mushroom. Bahan dia pun lebih kurang je macam kita masak kangkung goreng belacan. Siapa yang tak pernah buat tu bolehlah try dekat rumah. Jom makan.